Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat penting tapi sebenarnya mudah je. Dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri. Percayalah, bila dah faham benda ni, perbualan harian anda akan jadi lagi lancar dan natural. Pernah tak anda rasa macam pelik bila dalam satu cerita kita sebut nama orang yang sama berulang-ulang kali? Contohnya, Ahmad pergi ke kedai, Ahmad beli buku, Ahmad terus balik. Rasa macam robot kan? Sebenarnya ada cara yang lebih bijak untuk selesaikan masalah ni. Dan penyelesaiannya, inilah dia, kata ganti nama diri. Ringkas je maksud dia. Ia adalah perkataan shortcut yang kita guna untuk gantikan nama orang. Mudah kan? Dengan guna benda ni, ayat kita terus jadi lebih kemas dan sedap didengar. Baiklah, jom kita mulakan. Untuk perkongsian kita hari ini, semua maklumat yang kita akan bincangkan datang terus dari halaman buku teks ni. Jadi, anda boleh yakin yang penerangannya jelas dan tepat terus dari sumbernya. Okey, dalam bahasa Melayu, kata ganti nama diri ni senang je nak faham. Ia terbahagi kepada 3 kumpulan utama. 1, diri pertama, iaitu kita yang tengah bercakap ni. 2, diri kedua. Yang tu anda yang tengah mendengar. Dan 3, diri ketiga, iaitu orang lain yang kita tengah ceritakan. Jom kita bedah satu persatu. Kita mulakan dengan yang paling asas. Macam mana kita nak rujuk pada diri kita sendiri bila kita bercakap? Inilah dia, ganti nama diri pertama. Definisinya memang mudah. Ia merujuk kepada sesiapa sahaja yang sedang bercakap. Macam sekarang ni, saya yang bercakap. Jadi saya akan guna kata ganti nama dalam kategori inilah. Cuba tengok, ada macam-macam pilihan kan? Saya dan aku tu yang paling biasa kita guna. Hamba, beta dengan patik ni pula lebih klasik. Selalu dengar dalam cerita-cerita istana. Kalau bercakap untuk kumpulan pula, kita ada kami dan kita. Ingat ya, kami tu tak termasuk orang yang kita ajak borak. Tapi bila sebut kita, itu maksudnya semua orang sekali, termasuk anda. Dalam contoh ni, Sarah guna saya dan bukannya ulang nama dia sendiri. Kan bunyinya lebih semula jadi? Inilah fungsi utamanya, untuk elakkan ayat kita jadi meleret-leret sebab asyik ulang nama yang sama. Okey, bab diri sendiri dah selesai. Sekarang, kita beralih pula, macam mana kita nak rujuk kepada orang yang kita sedang bercakap tu? Yang ini pula kita panggil ganti nama diri kedua. Ia digunakan khas untuk merujuk kepada orang yang sedang mendengar ataupun lawan bicara kita. Untuk kategori ini pun ada banyak pilihan dan konteks penggunaan tu sangat penting. Awak dan kamu tu yang paling biasa. Anda pula bunyinya lebih formal dan sopan. Kalau engkau ni, ini lebih santai. Biasanya dengan kawan-kawan rapat je. Dan kalau kita bercakap dengan ramai orang, kita guna kalian. Dalam ayat ni, Cikgu Saleh bercakap terus kepada Rizal. Jadi, perkataan kamu tu digunakan untuk gantikan nama Rizal. Ia terus menunjukkan ada interaksi secara langsung antara cikgu dengan muridnya. Dan akhirnya, kita dah sampai ke kategori yang terakhir. Macam mana pula kalau kita nak bercakap tentang orang lain yang tak ada pun dalam perbualan kita tu? Inilah dia, ganti nama diri ketiga. Kita akan guna perkataan dalam kategori ini bila kita merujuk kepada seseorang atau sekumpulan orang yang tak terlibat secara langsung dalam perbualan kita. Untuk kategori ini, dia adalah yang paling umum. Tapi, kalau kita bercakap tentang orang yang kita hormat, macam guru besar atau pemimpin, kita patut guna beliau untuk tunjukkan rasa hormat. Baginda pula khas untuk kerabat diraja. Dan, kalau merujuk kepada ramai orang, kita guna mereka. Contoh ni memang jelas sangat. Dia dalam ayat ni merujuk kembali kepada adik, iaitu orang yang tengah diperkatakan. Nampak tak macam mana ia buat ayat tu jadi lebih ringkas dan lancar? Baiklah, kita dah pun bincangkan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri. Sekarang, jom kita buat satu rumusan pantas supaya semua maklumat ni senang nak ingat. Inilah rumusan ringkasnya. Diri pertama, untuk orang yang bercakap, contohnya saya, kami, kita. Diri kedua, untuk orang yang kita ajak bercakap seperti awak, kamu, anda. Dan diri ketiga, untuk orang yang kita ceritakan, contohnya dia, mereka, beliau. Kalau anda boleh ingat 3 kategori ini, insyaAllah lepas ni dah tak keliru lagi. Jadi kesimpulannya, faham tentang kata ganti nama diri ni bukan sekadar pasal tata bahasa. Ia juga tentang konteks sosial dan kesopanan. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Dalam situasi harian anda, antara awak dengan kamu, yang mana satu pilihan anda dan kenapa? Jawapannya mungkin mendedahkan banyak perkara tentang cara kita berkomunikasi.